Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan analisis perbandingan pengurusan organisasi di antara SP Setia Berhad dan EWI Capital dalam industri hartanah. Yang pertama ialah Encik Muhammad Yazid bin Abdul Hajiz. Yang kedua ialah Khairul Muhammad Akib bin Ilyas, iaitu saya sendiri. Yang ketiga ialah Jesus Jacob. Yang keempat ialah Sharmila Sukumaran. Yang kelima ialah Wan Lizawati bin Wan Salim. Dan yang terakhir ialah Nurul Ainin Najwa binti Halim. Industri hartanah merupakan sektor yang sangat penting kepada ekonomi Malaysia dan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut laporan NAPIC tahun 2024, jumlah transaksi hartanah meningkat sebanyak 9.8% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini jelas membuktikan bahawa sektor hartanah kekal aktif dan menjadi penyumbang utama kepada ekonomi Malaysia. Dalam kajian ini, kami akan membandingkan kedua-dua organisasi utama dalam industri hartanah, iaitu SP Setia Berhad yang beroperasi dalam pasaran domestik Malaysia dan Ecoworld International Capital yang beroperasi di pasaran antarabangsa seperti di United Kingdom dan Australia. Fokus kajian adalah kepada struktur organisasi, tadbir urus, produk serta prestasi kewangan kedua-dua syarikat. Dalam kajian ini, terdapat 5 objektif utama yang ingin dicapai. Pertama, kita ingin mengenal pasti perbezaan pengurusan antara dua organisasi utama dalam industri hartanah, iaitu SP Setia Berhad dan Ecoworld International Capital. Perbezaan ini penting kerana kedua-duanya beroperasi dalam konteks pasaran yang berbeza. SP Setia di Malaysia, manakala Ecoworld International Capital di pasaran antarabangsa. Kedua, kajian ini akan menganalisis struktur organisasi, tadbir urus, produk dan aktiviti perniagaan kedua-dua syarikat. Dengan cara ini, kita dapat memahami bagaimana mereka mengurus sumber dan membangunkan strategi masing-masing. Ketiga, kita akan menilai prestasi kewangan serta isu-isu semasa yang mempengaruhi industri hartanah. Penilaian ini membantu kita melihat sejauh mana faktor ekonomi, peraturan dan geopolitik memberi kesan kepada operasi syarikat. Keempat, kajian ini menggunakan kerangka POLC, iaitu Planning, Organizing, Leading and Controlling. Melalui kerangka ini, kita dapat memahami pendekatan pengurusan yang berbeza antara SP Setia dan Ecoworld International Capital. Akhir sekali, objektif kelima adalah untuk membangunkan teori pengurusan dengan amalan sebenar dalam industri hartanah, sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa. SP Setia Berhad ditubuhkan pada tahun 1974 di Malaysia bermula sebagai syarikat pembinaan. SP Setia kini merupakan pemaju hartanah termuka negara. Syarikat ini terkenal dengan pembangunan perbandaran berskala besar dan memberi fokus kepada komuniti mampat, inovasi serta kualiti hidup. SP Setia Berhad ditubuhkan pada 1974 di Malaysia. Bermula sebagai syarikat pembinaan, SP Setia kini merupakan pemaju hartanah termuka negara. Syarikat ini terkenal dengan pembangunan perbandaran berskala besar dan memberi fokus kepada komuniti mampan, inovasi serta kualiti hidup. Malaysia ditubuhkan pada tahun 2013 sebagai cabang antarabangsa. Syarikat ini memfokuskan pembangunan hartanah di United Kingdom dan Australia. Ecoworld terkenal dengan projek premier seperti Embassy Gardens dan Wardian London serta kerjasama strategik bersama Ballymore Group bagi menembusi pasaran global dan mengurus risiko antarabangsa secara berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yazid bin Abdul Aziz. Pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan barisan kepimpinan bagi dua syarikat gergasi dalam sektor harta tanah. Untuk slide ini, saya akan mengupaskan 3 orang pemimpin berpengaruh dalam syarikat EWI Capital. Pemimpin yang pertama ialah Mr. Chia Teck Kung, merupakan pengurusi EWI Capital sejak 22 Mac 2023 dengan lebih 30 tahun pengalaman dalam industri kewangan. Pernah memegang jawatan GMD DM Investment Bank dan AMMB Holdings.
Beliau memimpin lembaga dan memastikan governance yang berkesan dan keputusan strategik yang tulus dan bertanggungjawab. Yang kedua ialah Datuk Teo Leong Seng, menyandang jawatan sebagai CEO EWI Capital sejak 13 Oktober 2014 dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam harta tanah dan kewangan. Pernah memegang jawatan Eksekutif Direktur dan CFO SP Setia. Beliau memimpin operasi, strategi dan pelaburan termasuk projek antarabangsa serta transformasi EWI Capital. Yang ketiga ialah Tan Sri Dato' Dr. Rebecca Fatimah Star Maria. Dilantik sebagai ahli lembaga EWI Capital sejak 2017 dan Senior Independent Director sejak 2023. Beliau berpengalaman dalam dasar perdagangan, diplomasi dan takbir urus serta memimpin jawatankuasa dominasi dan whistleblowing bagi memastikan integriti dan ketulusan lembaga. Seterusnya untuk slide ini, saya akan mengupaskan 3 orang pemimpin berpengaruh dalam syarikat SP Setia. Pemimpin yang pertama ialah Datuk Zaini Yusof, merupakan Presiden dan CEO SP Setia bermula 1 Oktober 2025. Beliau menyertai SP Setia pada 2017 selepas berkhidmat di INP Group dan pernah memegang beberapa jawatan utama termasuk COO. Beliau juga mengetahui Rehda Selangor dan merupakan timbalan Presiden Rehda Malaysia. Yang kedua ialah Tan Wah Ming. Dilantik sebagai timbalan CEO SP Setia bermula 17 November 2025. Berpengalaman luas dalam strategi korporat dan pengurusan projek besar. Pernah berkhidmat sebagai Chief Strategy Officer dan Managing Director di IJM RE serta COO T-Rex City, sekaligus terlibat dalam pembangunan Mega T-Rex. Yang ketiga ialah Datuk Yuslina Muhammad Yunus, memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Operasi COO SP Setia bermula 1 Oktober 2025. Sebelum ini, beliau merupakan SEPV dan menyertai syarikat selepas pengambil alian INP Group. Berkelulusan dalam perakunan dan MBA UiTM, beliau mengetahui operasi projek di kawasan sentral seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Semenyih dan Bangi. Misi dan visi SP Setia Berhad. Visi syarikat ini adalah untuk mencapai kecemerlangan dalam setiap aspek pembangunan hartanah dengan tujuan utama untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Ini menunjukkan komitmen mereka terhadap kualiti dan keunggulan dalam industri pembangunan. Misi SP Setia pula adalah untuk membangunkan komuniti yang berdaya huni dengan menerapkan konsep live, learn, work, play yang mengutamakan keseimbangan secara kediaman, komersial, hijau dan sosial. Ini menunjukkan bahawa SP Setia bukan sahaja fokus kepada pembangunan fizikal tetapi juga kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, mereka komited terhadap inovasi, kualiti dan pembangunan hijau dalam setiap projek mereka. Dengan visi dan misi ini, SP Setia Berhad terus berusaha untuk memberi impak positif dalam industri pembangunan dan dalam kehidupan komuniti. Untuk slide ini, saya akan menerangkan misi dan visi EWI Capital. Visi adalah untuk menjadi pemaju antarabangsa yang membangunkan projek premium dan ikonik bertaraf global. Dari segi misi, EWI Capital melaksanakan projek mengikut piawai global serta menawarkan kediaman moden dengan pengalaman gaya hidup premium. EWI Capital juga menumpukan pembangunan berkualiti tinggi di bandar utama dunia seperti London, Sydney melalui kerjasama dengan rakan strategi antarabangsa. Secara keseluruhan, misi dan visi ini mencerminkan komitmen EWI Capital dalam menghasilkan pembangunan bertaraf dunia yang bernilai jangka panjang. Perusahaan lagi Jacob akan membentangkan aktiviti perniagaan. Yang pertama ialah SP Setia, menjalankan aktiviti pembangunan hartanah yang meliputi projek kediaman komersial dan township berskala besar seperti Setia Alam dengan Eco Park. Syarikat ini turut terlibat dalam pengurusan komuniti, menyediakan fasiliti pembangunan bercampur serta projek hijau yang mengkonsepkan kelestarian. Aktiviti perniagaan memberi tumpuan kepada penciptaan komuniti mampan dan projek berfasa jangka panjang. Kedua ialah EWI Capital, menumpukan kepada pembangunan kediaman premium di pasaran antarabangsa khususnya di UK dan Australia. Aktiviti utamanya ialah melibatkan pembangunan pangsaburi mewah, projek
tepi sungai, pembangunan bertingkat tinggi serta bekerjasama strategik dengan syarikat global seperti Blackmore. Selain itu, EWI turut menguruskan pelaburan antarabangsa, menyelaraskan projek rentas negara dan menawarkan servis kepada pembeli serta pelaburan luar negara. Membentangkan produk dan servis yang ditawarkan oleh SP Setia. Yang pertama ialah SP Setia menawarkan portfolio produk yang merangkumi kediaman, komersial dan pembangunan bersepadu. Kedua ialah produk utama ialah pembangunan kediaman seperti rumah teres, banglo dan kondominium. Ketiga ialah syarikat turut membangunkan produk komersial seperti pejabat, ruang runcit dan pusat perniagaan dan lot kedai. Keempat ialah SP Setia menyediakan servis pengurusan hartanah yang melibatkan perkhidmatan keselamatan. Kelima ialah fokus utama ialah membangunkan syarikat adalah berasaskan kelestarian, menekankan ruang hijau serta teknologi mesra alam dengan reka bentuk moden. Syarikat kedua ialah EWI Capital, iaitu fokus geografi, iaitu membangunkan kediaman premium tertumpu di luar negara, di United Kingdom dan Australia. Kedua ialah jenis produk, iaitu mengkhususkan dalam pangsaburi mewah, unik kediaman urban dan projek bercampur dengan reka bentuk berprofil tinggi. Ketiga ialah projek ikonik, iaitu pembangunan mercu tanda seperti Embassy Garden, Radiant London dan menampilkan ciri-ciri eksklusif seperti Sky Food. Keempat ialah servis utama, menyediakan pemasaran antarabangsa seperti pengurusan projek, servis perundingan pelaburan hartanah. Analisis SWOT telah dijalankan ke atas SP Setia Berhad. Kita boleh lihat di mana kekuatan syarikat ini adalah memiliki jenama yang kukuh dan terkenal dalam pasaran, menjadikannya pilihan utama pembeli. Selain itu, kepakaran dalam pembangunan township membolehkan mereka membina komuniti bersepadu yang lengkap dengan kemudahan moden. Tambahan pula, mereka mendapat sokongan kewangan yang mantap daripada Pemodalan Nasional Berhad dan institusi pelaburan yang memberi kestabilan dan keyakinan terhadap projek yang dijalankan. Peluangnya pula adalah permintaan pasaran kini semakin tinggi terhadap rumah mampu milik dan projek hijau senari dengan keperluan masyarakat dan agenda kelestarian. Di samping itu, digitalisasi pemasaran dan automasi pengurusan membuka ruang untuk meningkatkan kecekapan operasi serta memperluas capaian pelanggan. Tidak ketinggalan juga, terdapat peluang besar dalam sektor industri dan logistik yang boleh menjadi sumber pertumbuhan baru di luar pembangunan perumahan tradisional. Kelemahan. Namun begitu, syarikat ini masih bergantung sepenuhnya kepada ekonomi Malaysia, menjadikannya terdedah kepada turun naik pasaran domestik. Selain itu juga, risiko overhang hartanah di negeri tertentu boleh menjejaskan aliran tunai dan kadar jualan. Tambahan pula, peningkatan kos bahan binaan memberi tekanan kepada margin keuntungan. Ancaman bagi SP Setia pula adalah syarikat berdepan dengan persaingan yang sengit daripada pemaju tempatan utama yang menuntut strategi pemasaran yang lebih agresif. Di samping itu, dasar pinjaman yang ketat serta kadar faedah yang tinggi menyukarkan pembeli mendapatkan pembiayaan. Akhir sekali, faktor inflasi dan ketidakstabilan pasaran domestik turut menjadi ancaman kepada kuasa beli pengguna dan kelangsungan projek. Analisis SWOT telah dijalankan ke atas Ecoworld International Berhad, di mana kekuatan Ecoworld adalah mempunyai reputasi antarabangsa dalam projek premium yang memberi kelebihan daya saing di pasaran global. Selain itu, syarikat ini menjalinkan kerjasama global dengan rakan strategik sekaligus memperkukuhkan kedudukan mereka. Lokasi projek yang strategik di London dan Australia juga menjadi faktor utama yang meningkatkan nilai pelaburan dan tarikan pembeli. Peluang. Permintaan terhadap hartanah premium kekal stabil dan memberikan prospek pertumbuhan yang berterusan. Minat pelabur antarabangsa yang konsisten membuka ruang untuk memperluas pasaran. Tambahan pula, terdapat potensi besar dalam projek ESG dan pembangunan hijau yang semakin mendapat perhatian di peringkat global. Kelemahan pula, syarikat ini berdepan dengan risiko kadar tukaran wang asing yang boleh menjejaskan keuntungan. Kos pembangunan dan operasi antarabangsa sangat tinggi, turut memberikan tekanan kepada margin. Selain itu, terdapat kebergantungan kepada rakan usaha sama yang boleh menjejaskan fleksibiliti dalam membuat keputusan yang strategik. Slide ini menerangkan fungsi pengurusan SP Setia yang merangkumi
4 aspek utama iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan kawalan. Dari segi perancangan, SP Setia memberi fokus kepada komuniti dan kelestarian dengan visi untuk membina komuniti mampan berasaskan konsep Live, Learn, Work, Play. Strategi mereka adalah membangunkan township dan perumahan mampu milik yang menekankan aspek ESG. Matlamat utama adalah untuk mengekalkan kedudukan SP Setia sebagai pemain utama dalam pasaran hartanah. Seterusnya, dari aspek pengorganisasian, SP Setia mempunyai struktur organisasi yang fleksibel dengan unit utama seperti keuangan, pemasaran, undang-undang, operasi dan komuniti. Fungsi utama pengorganisasian ini adalah untuk memastikan penyelarasan yang cekap bagi pembangunan township berskala besar. Bagi kepimpinan pula, SP Setia mengamal kepimpinan transformasional yang menekankan nilai komuniti, integriti dan pembangunan bakat. Gaya kepimpinan ini bertujuan untuk memberi inspirasi serta memastikan perkhidmatan kualiti dan pembinaan komuniti yang mampan. Akhir sekali, dari aspek kawalan, SP Setia menitik beratkan kawalan kualiti dan reputasi syarikat. Kawalan ini melibatkan kualiti pembinaan pematuhan undang-undang dan perkhidmatan pelanggan. Pemantauan projek serta pengurusan aduan dijalankan bagi meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengekalkan reputasi syarikat. Slide ini menunjukkan fungsi pengurusan EWI Capital berdasarkan model POLC dalam operasi antarabangsa. Perancangan EWI Capital fokus kepada perancangan global dengan mengambil kira politik, mata wang, cukai dan trend pelabur asing. Pengorganisasian, struktur organisasi adalah kecil dan fleksibel dengan projek premium di Jepun, Korea dan Australia. Gaya kepimpinan bersifat agresif, inovatif dan berorientasikan global dengan fokus kepada jenama dan hubungan pelabur. Kawalan dibuat melalui pengurusan risiko global, laporan kemajuan projek dan pematuhan peraturan antarabangsa. Seterusnya ialah dapatan utama. Dapatan kajian yang diperolehi daripada SP Setia Berhad ialah SP Setia Berhad kukuh dalam pembangunan komuniti mampan dan township berskala besar, memahami keperluan pembeli tempatan dan selari dengan dasar kerajaan. Tetapi SP Setia bergantung sepenuhnya kepada pasaran Malaysia dan terdedah kepada inflasi, kadar faedah overhang. Integrasi smart home dan IoT masih tidak menyeluruh. Seterusnya ialah dapatan kajian yang diperolehi daripada EWI Capital. EWI Capital kukuh dalam pasaran hartanah premium antarabangsa UK dan Australia. Reputasi tinggi melalui projek seperti Embassy Gardens dan Wardian Court London. Seterusnya, tetapi risiko yang dihadapi oleh EWI Capital ialah turun naik mata wang, kos pembinaan, pembangunan JV antarabangsa, dasar pembeli asing, peluang domestik Malaysia masih belum diterokai sepenuhnya. Seterusnya ialah cadangan. Untuk SP Setia, yang pertama ialah integrasi smart home IoT, iaitu standard bertingkat. Menjadikan ciri smart home asas sebagai standard bagi semua unit kediaman. Yang kedua ialah menawan teknologi smart home lanjutan sebagai pilihan tambahan mengikut keperluan dan kemampuan pembeli. Yang seterusnya ialah meningkatkan daya tarikan dan nilai pasaran projek perumahan. Dan seterusnya ialah memberikan fleksibiliti kepada pembeli serta membezakan produk SP Setia daripada pemaju lain. Yang kedua ialah perluasan fokus hartanah komersial ke sektor industri, logistik dan penginapan pelajar. Yang poin pertama ialah memperkukuhkan pertubuhan e-dagang dan keperluan infrastruktur logistik moden, menarik pelabur korporat dan komersial. Seterusnya ialah memperkenalkan konsep Eco-Industrial Park yang menekankan kelestarian, tenaga hijau dan teknologi mesra alam.
Seterusnya ialah menyasarkan permintaan tinggi di kawasan bandar utama dan berhampiran universiti untuk penginapan pelajar, sekaligus mengenal lokasi strategik yang mudah diakses oleh pelajar melalui pengangkutan awam, kedai makan dan pusat rekreasi. Seterusnya ialah cadangan untuk EWI Capital. Yang pertama ialah pengukuhan kehadiran pasaran domestik. Mengukuhkan kehadiran di pasaran Malaysia melalui projek-projek niche atau kerjasama strategik dengan pemaju tempatan untuk memastikan aliran pendapatan yang stabil dan berterusan. Yang kedua ialah pembangunan strategi pengurusan risiko keuangan yang bersepadu. Mengukuhkan strategi menguruskan risiko keuangan dalam menangani turun naik kadar tukaran mata wang dan meningkatkan kos projek. Seterusnya ialah penggunaan digital marketing bagi mengoptimumkan pasaran digital agar meningkatkan keberkesanan, promosi dan capaian pasaran. Seterusnya ialah penerapan big data dan AI bagi membolehkan organisasi menjangkakan permintaan pasaran, penetapan harga projek secara tepat sekaligus menyokong pembuatan keputusan strategik berdasarkan analisis data. Sebagai kesimpulan, kajian pembandingan antara SP Setia dan EWI Capital menunjukkan bahawa kedua-dua syarikat memainkan peranan yang penting dalam industri hartanah. SP Setia lebih menumpu kepada pembangunan komuniti yang mampan dalam pasaran domestik dengan menekankan keseimbangan sosial dan kelestarian alam sekitar. Manakala EWI Capital pula lebih aktif dalam pasaran antarabangsa yang mempunyai risiko lebih tinggi namun masih berusaha untuk mengekalkan kedudukan mereka. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahawa kedua-dua organisasi mempunyai kekuatan masing-masing dalam industri ini. Melalui kajian ini, kita dapat melihat dengan lebih jelas kepentingan strategi kepimpinan, analisis pasaran dan pengurusan risiko dalam memastikan kelangsungan sebuah organisasi, sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa.